Okey, kalau anda seorang guru, anda mesti faham banyak sangat masa kita habis untuk kerja-kerja admin kan? Jadi hari ni kita akan kupas macam mana Google Classroom ni bukan setakat satu alat biasa, tapi satu penyelesaian yang betul-betul boleh ubah cara kita urus bilik darjah. Pernah tak rasa macam lemas dengan semua kerja admin? Nak urus tugasan, lepas tu nak tanda lagi, nak berhubung dengan pelajar dan ibu bapa lagi. Semua ni kan kadang-kadang macam curi masa kita daripada benda yang paling penting, mengajar. Baiklah, untuk kupasan kita kali ini, kita akan tengok beberapa perkara. Mula-mula, kita sentuh sikit pasal cabaran guru zaman sekarang. Lepas tu, kita kenal-kenal dengan Google Classroom. Kita akan tengok macam mana ia mudahkan kerja, memperkayakan PNP. Dan ada satu peringatan penting, yang ni kena dengar. Akhir sekali, kita jengok sikit masa depannya dengan AI. Okey, jom kita mula dengan bahagian pertama, cabaran guru moden. Sebab apa? Sebab sebelum kita tengok penyelesaiannya, kita kena faham dulu apa sebenarnya masalah yang kita cuba selesaikan. Dan inilah dia jawapannya, Google Classroom. Cuba bayangkan, ia macam satu pusat kawalan digital untuk bilik darjah anda. Semua benda, tugasan, bahan rujukan, komunikasi, pemarkahan, semua lekat kat satu tempat. Jadi tak adalah serabut lagi kan? Semuanya tersusun. Dan yang paling best, Google Classroom ni bukan aplikasi yang wujud sorang-sorang, tak. Ia sebahagian daripada Google Workspace for Education dan ianya percuma. Maksudnya, ia memang dah berkawan baik dengan semua tools yang kita dah biasa guna, macam Google Docs, Sheets dan juga Meet. Baiklah, jom kita masuk bahagian kedua. Macam mana sebenarnya Classroom ni boleh mudahkan kerja kita hari-hari? Kita akan tengok macam mana ia ubah proses pengurusan kelas yang kadang-kadang rumit tu jadi lebih senang dan efisien. Untuk guru, aliran kerjanya diringkaskan jadi 4 langkah je. Sangat mudah. Pertama, bina kelas. Kedua, bagi tugasan. Ketiga, semak tugasan yang pelajar hantar. Dan keempat, bagi grade. Itu je. Seluruh proses bagi tugasan sekarang jadi digital. Jadi, semuanya lebih teratur dan senang nak pantau. Dari sudut pandang pelajar pula, lagi senang. Siap kerja, klik satu butang je. Turn in. Dah. Tak ada lagi isu kertas hilang ke, terlupa nak hantar ke, kan? Kerja mereka terus sampai kat kita secara digital. Kemas, efisien, settle. Tapi kan, Classroom ni bukan setakat untuk urus kerja je tau, tak. Sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik, macam mana ia boleh buat proses PNP kita jadi lebih kaya, lebih kreatif dan lebih interaktif. Kekuatan sebenar Classroom ni ada pada ekosistemnya. Maksudnya, sekolah boleh hubungkan Classroom dengan macam-macam benda lain. Contohnya sistem maklumat pelajar atau SIS yang sekolah dah guna. Guru pula boleh tambah add-ons macam aplikasi tambahan. Pernah guna Kahoot atau Pedek? Benda-benda tu boleh masuk terus dalam tugasan Classroom. Best kan? Jadi, apa maknanya ni? Maknanya, guru boleh guna aplikasi pendidikan yang memang diorang suka dan yang paling penting, grade yang kita bagi boleh terus sync dengan sistem rasmi sekolah. Tak payah key in 2-3 kali, semuanya bersambung, semuanya automatik. Bukan tu je, secara automatik, Classroom akan buatkan folder dalam Google Drive untuk setiap tugasan. Jadi tak adalah fail bersepah-sepah, semuanya tersusun elok. Ia juga bagi kita sikit data analytics so kita boleh nampak prestasi pelajar dan kelas secara keseluruhan. Bolehlah kita buat keputusan PNP berdasarkan data, bukan agak-agak je. Okey, sekarang kita kena cakap jujur sikit. Walaupun Classroom ni memang hebat, ada satu benda penting yang semua guru kena tahu. Benda ni ada kaitan dengan pengalaman pelajar bila guna peranti yang berbeza. Masalahnya macam ni, kalau pelajar buat kerja guna komputer atau laptop, semuanya lancar, mudah je. Tapi, bila diorang guna telefon atau tablet, kat sini ceritanya jadi lain sikit. Boleh jadi sangat rumit dan frustrating untuk diorang. Sebabnya, bila pelajar buka tugasan kat phone, dokumen tu akan jadi macam PDF yang tak boleh edit. Jadi, diorang kena buat kerja lebih. Sama ada guna tool penanda PDF yang leceh tu, atau kena keluar dari app Classroom, buka pula app Google Docs, edit kat situ. Banyak kerja. Bagi pelajar yang harapkan phone je untuk buat kerja sekolah, benda ni boleh jadi penghalang besar. Jadi, apa nasihat praktikalnya? Macam yang pakar ni cakap, anggap je versi mobile tu untuk tengok atau baca kandungan. Kalau nak menaip, nak edit, nak buat kerja betul-betul, sebaiknya guna komputer. Dan ini, sebagai guru, pesanan ni sangat penting untuk kita sampaikan pada pelajar kita.
Okey, dah settle pasal isu tu, jom kita pandang ke depan pula. Ke masa depan. Sebabnya, kecerdasan buatan atau AI akan bawa satu revolusi besar pada classroom. Ia bakal bagi kita, para pendidik, kuasa yang mungkin kita tak pernah bayangkan sebelum ni. Google tengah masukkan AI diorang, Gemini, ke dalam classroom. Fikirkannya macam ni, anda akan ada seorang pembantu peribadi. Nak draft tugasan? Minta je. Nak ringkasan prestasi pelajar? Boleh. Nak buat slide? Nak bagi cadangan komen untuk karangan pelajar? Semua boleh. Classroom dah bukan lagi alat pengurusan. Ia dah jadi pembantu pintar kita. Dan apa tujuan semua ni? Tujuannya adalah untuk selesaikan masalah yang kita bincang awal-awal tadi tu. Nak automatiskan semua kerja admin yang makan masa tu supaya kita sebagai guru dapat lebih banyak masa untuk fokus pada benda yang paling penting. Mengajar, membimbing dan bagi impak sebenar pada pelajar kita. Jadi, selepas kita tengok semua ni, apa kesimpulannya? Apa makna semua ni untuk anda sebagai seorang pendidik? Senang cerita, Google Classroom ni bukan statik. Ia satu ekosistem yang sentiasa berkembang. Tujuan utamanya untuk mudahkan dan pusatkan kerja kita. Dan dengan adanya AI, ia akan jadi lagi berkuasa. Ia satu alat percuma yang selesaikan masalah guru hari ini dan pada masa yang sama, ia sedang membina asas untuk bilik darjah masa depan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang besar untuk kita sama-sama fikirkan. Bila AI dah makin pandai, bila ia dah boleh buat banyak kerja-kerja kita, adakah peranan kita sebagai guru akan berubah buat selamanya? Apa pendapat anda?